3 iaitu kitarah. Okay, so sekarang kita akan tengoklah keseluruhan kitarahnya daripada first day sampailah hari yang ke-28. Okay, ini kata biasalah untuk perempuan. Okay, dia just ambil yang kita kata biasa. Okay, okay, tapi dia boleh jadi tak lebih daripada 28 hari? Boleh. Okay, so yang ini kita kata umum lah. Okay. Okay, so kita tengok dulu first untuk aras hormon lah. So dia ada 3 kita kata diagram ataupun graph untuk kita memang visualizekan okay, macam mana proses dia berlaku. So sebelum saya cerita yang panjang-panjang ni, so kita kena fahamkan dulu okay, dia punya graph supaya awak akan lebih faham tentang dia punya proses yang sebenarnya berlaku daripada hari yang berapa ke berapa. Okay, so first dulu kita tengok untuk aras hormon. Okay, so awak tengok aras hormon dia. Dia mula-mula yang paling tinggi adalah FSH, okay, which is your follicle stimulating hormone. Apa dia? Hormon perangsang follicle. Okay, hormon perangsang follicle. Okay, lepas tu kita akan ada estrogen yang naik sampailah hari ke-13 ni. Okay, lepas tu okay, sampai muncak. Okay, lepas tu LH pun nampak dia sorry, estrogen sampai hari ke-12. Okay, salah. Okay, estrogen sampai hari ke-12. Okay, lepas tu LH sampai apa? 13 ke? Ni kita tengok. Okay, okay, lepas tu dia sampai kemuncak. Okay, so bila sampai kemuncak, okay, 14 ni, okay, dia akan merangsang ovulation lah, ovulasi. Lepas tu kenapa dekat akhir-akhir ni kita ada hormon progesterone yang sangat tinggi. Okay, okay, so hormon progesterone ni dia tinggi sebab dia kena merangsang untuk penebalan endometrium. Okay, dia kena jadikan endometrium kaya dengan salur darah, okay, kalau ada persediaan berlaku lah, supaya dia boleh support okay, development untuk bayi, untuk fetus. Okay, so ini adalah sedikit pasal tentang hormon lah. Okay, so first saya belum cerita lagi kenapa FSH tinggi dekat awal-awal. Okay, so dia kena merangsang ada apa dulu? Perkembangan follicle. So bila first dia ada perkembangan follicle, barulah follicle ni dengan adanya estrogen, okay, dia boleh merangsang kematangan. Merangsang kematangan follicle. Okay, supaya ovulation boleh berlaku pada hari yang seterusnya. Okay, so LH ni dia akan merangsang ovulasi. Okay, dan progesterone dia membantu untuk merangsang penebalan endometrium. Okay, saya tulis penebalan endo sajalah, tapi penebalan endometrium sebenarnya. Okay, okay, lepas tu kita tengok perkembangan follicle. Okay, so first kenapa ada perkembangan follicle yang berlaku? Sebab tadi saya dah cerita lah. Okay, daripada proses ini, okay, sebab kita ada FSH. Okay, so hormon FSH ni lah yang akan bantu untuk untuk perkembangan follicle. Lepas tu sampailah tahap kematangan, okay, ovulation berlaku. So ini adalah ovulation kan. So ini yang tadi saya cerita sebelum, okay, pada video yang sebelumnya. Ini adalah remaining follicle, okay, iaitu follicle yang tertinggal. Okay, so follicle tertinggal akan berkembang untuk membentuk corpus luteum. This one, corpus luteum. Okay, and then, okay, kenapa dekat sini interesting tau, kenapa corpus luteum akan merosot? Okay, dia cuma ada satu keadaan saja bila corpus luteum ni merosot. Okay, maksudnya persenyawan tak berlaku. Kenapa bila persenyawaan tidak berlaku, corpus luteum ni dia kena merosot? Okay, simple saja sebab corpus luteum ni dia akan merembeskan hormon progesterone and also estrogen. Okay, so kita tahulah kedua-dua hormon ni dia akan membantu untuk penebalan endometrium ataupun kita kata memperbaiki endometrium. Kenapa dia nak membantu ataupun memperbaiki endometrium? Sebab dia nak bantu untuk penempelan embrio kan, kalau persenyawan berlaku. So kalau persenyawan tak berlaku, maksudnya apa? Dia tak payahlah merangsang penebalan endometrium tu, dia tak payah memperbaiki endometrium itu yang terlalu raw. So itu sebabnya okay, corpus luteum dia tak function dah. So bila tak function, dia akan merosot. Okay, so dia tak akan merangsang progesterone dan also estrogen untuk naik sampai tahap tertentu supaya dia boleh membantu untuk penebalan itulah, penebalan endometrium.
Okay, so ini adalah sedikit detail untuk perkembangan folikel. Okay, so first memang ada FSH yang merangsang folikel dulu. Okay, so sebenarnya ini apa Okay, daripada folikel tertinggal ni sebenarnya daripada follicle graph. Okay, yang remaining lah. Sebab follicle graph ni, dalam follicle graph kita ada oocyte, secondary oocyte. Okay, so kalau untuk perubahan endometrium ni, okay, yang kita dapat perhatikan lah, detailkan. Okay, head ni berlaku pada hari 1 hingga 5 kan. Okay, 0 hingga 5 lah sebenarnya. Okay, sebelum ni dah ada. Okay, so head ni berlaku maksudnya pendarahan lah. So pendarahan ni berlaku. Okay, kenapa pendarahan berlaku? Okay. Sebab dia ada constriction. Kita kata constrict dia punya artery lah dekat dia punya endometrium. So akan menyebabkan sel. Okay, so ini endometrium Okay, kan kat sini kenapa dia akan ada sel darah lah. So constrict maksudnya apa? Dia akan macam nak kecutkan dia lah, kecutkan dia punya sel darah dekat sini, artery dekat sini. So bila dia kecutkan dia, okay, kecutkan dia macam tak ada space lah, kita boleh imagine. Dia tak ada space nak survive, okay kan, sel ni. Dia telah terpaksa untuk dikecutkan. So akhir-akhirnya dia akan mati. Dia mati, dia akan hasilkan tisu-tisus lah. Okay, tisu dia mati. So dia akan ludro lah, menyebabkan endometrium ni ludro. Lepas tu darah yang darah keluar. Okay, sampailah day yang seterusnya, 7 sampai ke belakang akan nampak lah. Okay, dekat sini dah ada darah kan. Tapi sini ada apa penebalan endometrium. Okay, sebab dia tak tahu lagi ada tak persenyawan berlaku. So dia akan bantu untuk ovulation juga akan berlaku, ovulasi akan berlaku, dan juga satu proses adalah penebalan endometrium juga akan berlaku. Okay. Dan pada masa itu apa pun akan nampak. Kenapa warna merah ni dia jadi dark red. Okay, so dark blood red is it? So sebab dia akan kaya dengan salur darah. Seperti apa yang saya sebut tadi ni lah. Okay, so sebenarnya 3 diagram ni dia adalah saling berkait rapat. Okay, so untuk awak fahamkan yang bawah ni, yang ayat-ayat panjang ni, awak kena fahamkan dulu diagram ni supaya awak boleh jawab soalan tu dan awak boleh fahamkan proses tu. Okay, so sampai belakang ni awak nampak kaya dengan salur darah. Kenapa kaya dengan salur darah? Sebab apa yang saya cerita tadi itulah, dia nak buat persediaan untuk penempelan embrio kalau ada persenyawaan. So sebenarnya senang saja. Awak akan detailkan proses yang seterusnya pada hari yang 22 sampai 28 ni kan. Okay, sini. Okay, kita akan detailkan proses ni. Kita nak tahu lah sama ada dia nak buat penempelan untuk embrio saja. Okay, ada ke tak ada. Lepas tu kalau tak ada macam mana, kalau ada macam mana. Itu je. Okay, untuk proses yang seterusnya. Tapi kat depan tu sama. Okay, so ini adalah visualization kita untuk ketiga-tiga diagram. So sekarang kita fahamkan tiga-tiga diagram, barulah kita boleh proceed kepada menstrual cycle. Betul-betul kita belajar kitar head. Okay, so kita tengoklah. Okay, dia pecahkan kepada 4 section, which is first 0 hingga 5 hari. Okay, daripada hari 0 hingga 5, 6 hingga 14. Okay, 15 hingga 21 dan 22 hingga 28. Okay, saya nak buat sedikit kita kata point form lah, okay, untuk awak tahu. Okay, biasanya untuk section ni dia nak cerita pasal apa. Okay, kita just tahu dia punya rangka saja, tapi dia punya explanation tu kita pun kena detailkan supaya awak dapat markah untuk penerangan dia lah. Okay, so first untuk hari yang 0 hingga 5 ni, okay, biasa awak akan tahu apa? Head berlaku. Okay, head berlaku and also perkembangan folikel. Okay, so just dua ni. Okay, head and also perkembangan folikel. Okay, yang seterusnya baru kita detailkan proses dia kepada ovulasi. Okay, so ovulasi kenapa berlaku? Sebab dia ada apa? LH estrogen. Okay, so disebabkan oleh kita ada hormon LH and also hormon estrogen yang tinggi, baru dia boleh merangsang sampailah ada proses ovulasi.
Okay. So, bila saya kaitkan dengan ovulasi maksud apa? Pembebasan oosit sekunder daripada follicle graft. So, first kita ada pembebasan oosit sekunder. Dibebaskan Okay. Dan seterusnya dia adalah pembentukan corpus luteum. Okay. So ini adalah sedikit untuk 6 hingga 14 hari. Dan barulah kita tengok untuk hari ke-15 hingga 21. Okey, dan sampai sini apa yang berlaku? Okey, sampai sini dia ada proses penebalan endometrium. Okey, seperti apa yang saya cerita tadi tu. Ada banyak cerita kan, so dah faham lah. Okey, dia nak jadikan endometrium tebal. Okey. Yang tu lagi adalah dia ada progesterone and also estrogen. Hormon level untuk dua-dua ni dia tinggi. So kenapa tinggi? Tadi saya dalam video yang sebelum itulah saya ada cerita. Okay, so dua-dua hormon ni dia bekerjasama untuk merancangkan ovulasi yang berlaku dan juga perkembangan folikel. Sorry. Okay, dan juga perkembangan folikel yang baru. Okay. Dan last sekali baru kita tengok. Okay, yang ni saya just buat sedikit kita kata point form lah untuk awak faham. Okay, iaitu ada tak persenyawaan berlaku? Okay, persenyawaan berlaku ataupun persenyawaan tak berlaku. Okay, just kita nak tengok daripada dua ni saja. Okay, so kalau persenyawaan tak berlaku, okay, cycle, okay, maksudnya kitaran yang baharu akan berlaku. Kitaran, okay. Kalau berlaku persenyawaan, okay, akan teruskan penebalan endometrium. Maksudnya dia akan terus berkembang lah endometrium dia supaya boleh sokong bayi, perkembangan bayi. Okay, perkembangan fetus. Okay, so ini adalah detail untuk okay, so sekarang saya nak terangkan dah. Okay, so betul-betul fokus. Okay, dan sebelum ni saya nak bagi tahu kenapa saya nak bagi tahu awak, okay, point-point untuk semua hari ni, semua section ni. Sebab bila awak ada satu rangka, okay, satu frame untuk semua section ni, baru awak tahu, oh, untuk section ni saya tahu, oh, ada proses yang berlaku. So dalam proses ni saya boleh pecahkan kepada cabang apa, okay, dan saya boleh tahulah macam mana saya nak terangkan. Contoh lah, saya bagi contoh, okay, untuk hari ke-05. Okay, saya terangkan dulu ya. Sebelum kita haid bermula, okay, semua hormon pada aras yang rendah. Okay, memanglah semua hormon akan pada aras yang rendah. Tapi walau bagaimanapun kita akan ada hormon apa? FSH yang tinggi. So, kenapa FSH tinggi? So, kita tengok. Okay. Daripada sini kita tengok, okay, sebab proses dia, okay, yang ni saya lupa nak terangkan. Okay, sebelum saya terangkan ni, kita tengok. Daripada, okay, hari yang ke-28 ni kan, hari yang ke-28 ni, okay, dia dah jadi apa? Tebal dah. Okay, lepas tu kalau tak ada okay, imagine tak ada persenyawaan berlaku. Okay, imagine tak ada persenyawaan berlaku. So dia akan patah balik proses dia. Okay, proses dia dipatah balikkan. So kenapa dah dipatah balikkan? Kitaran haid yang baru dia akan bermula lah. Okay, so dia akan ada proses penerahan. Okay, so kalau okay, imagine tak ada berlaku, so tak ada rangsangan daripada hormon progesterone dan also estrogen lah, sebab tak ada persenyawaan kan. Okay, endometrium yang dia dah tebalkan tu, okay, dia akan lurung. Kita tak boleh tebal. Okay, dia mesti akan lurung. Lurung maksud apa? Runtuh lah, ataupun English we will say rupture. Okay, lurung. Okay, rupture. Maksudnya dia akan dia tak akan tebalkan lagi lah. Okay, and haid berlaku, pendarahan berlaku. Okay, so kita haid akan bermula sehari sebelum haid. Okay, so maksudnya haid dah berlaku ni. Okay, lepas tu kita ada apa? Hypothalamus. Okay, so this one is your hypothalamus. Okay, this is your pituitary gland. Okay, kelenjar pituitary. This one is your kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary yang kedua-dua ni lah. Okay, so sekarang okay, dia lurung. Okay, lepas dia lurung, okay, kita nak tahu satu benda information yang penting. Okay,
Macam mana boleh adanya FSH dia boleh merangsang perkembangan folikel? Okay, dia mesti ada benda yang boleh merangsangkan dia kan. So, apa yang merangsangkan dia adalah hormon perembes gonadotropin. Okay, mana ada hormon ni? Okay, kita tengok. Okay, daripada hypothalamus, dia akan merangsang perembesan GnRH, hormon GnRH. Okay, dia akan merangsang perembesan hormon GnRH. Lepas tu hormon GnRH ni dia akan merangsang pula. Dia akan merangsang apa? Anterior pituitary. Okay, dekat sini dia ada kan. Yang ni dia terus kata kelenjar pituitary saja. Tapi saya lebih detail lah. Okay, dia merangsang anterior pituitary. Maksudnya yang dua dekat atas lah. Atas okay, anterior. Okay. Sebab kita ada dua kan, posterior dan also anterior pituitary. Okay. So dia akan merangsang anterior punya pituitary. Okay. Dia akan merangsang kelenjar pituitary first. Okay. Dia akan merangsang kelenjar pituitary. Okay. Nah, kenapa dah merangsang kelenjar pituitary? Kelenjar ini kalau awak betul-betul belajar dekat bab 12 sistem endokrin, awak akan tahu kelenjar ini dia akan bantu untuk merembeskan hormon apa? Banyak kan hormon. Tapi sekarang kita tengok untuk anterior. So dia akan merangsang hormon FSH. Okay, dia akan bantu untuk merangsang hormon FSH. Saja ke? Mesti akan ada satu lagi lah kawan-kawan dia. Okay, LH. Okay, so itu sebabnya kenapa saya kata kena tahulah roles of hormone. Okay, peranan hormon dekat sini dulu. Baru kita boleh tahu dekat bawah sini. Okay, macam mana proses dia. Okay, so saya ulang sekali lagi Hypothalamus akan merangsang hormon gonadotropin, GnRH, untuk merangsang dan GnRH ni akan merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon FSH and also LH. Okay, dan awak kena tahu hormon mesti diangkut dalam bentuk darah. Okay, so hormon ini dia akan dirembes ke mana? Ke dalam darah. Okay, ke dalam darah. Okay, so okay, awak boleh tengok dekat point ni lah, saya detailkan So ini satu, tak boleh. Okay, ini satu, ini dua, ini tiga. So dua dia sampai mana? Dia kata, okay, hypothalamus merembeskan GnRH. GnRH merangsang siapa? Kelenjar pituitary. Okay, buat apa? FSH yang also LH untuk dirangsangkan ke mana? Ke dalam darah. Okay, betul lah. Okay, seperti apa yang saya terangkan tadi. Okay, so sekarang saya ada FSH. Tadi saya kata bila kita ada FSH, perangsang hormon perangsang folikel. Okay, follicle stimulating hormone, dia mesti akan akan merangsang folikel. Okay, untuk apa? Berkembang lah. Okay, so FSH seterusnya dia akan berkembang pula. FSH merangsang perkembangan folikel. Okay, di mana? Okay, dekat ovari. Okay, so barulah follicle primer awak. Okay, awak ada apa? Dalam follicle primer kita ada apa? Oocyte primer, is it? So this is, okay, saya just lukis lah. So this, for example, this one is your oocyte lah So okay, mungkin dekat sini kita draw lah adalah oocyte primer kita. Okay, yang sini lah. Okay, so mungkin sini adalah oocyte primer. Okay, so okay, oocyte primer pula, follicle primer. Okay, so oocyte ni, oocyte ni saya guna mana? Okay, oocyte ni dia akan berkembang. Oocyte berkembang jadi apa? Oocyte sekunder lah. Okay, yang terkandung dalam follicle graph. Okay, kenapa follicle graph? Okay, bila dia dalam follicle graph, barulah follicle graph yang tertinggal tu dia boleh jadi corpus luteum yang saya sebut tadi tu lah pada hari 6 hingga 14. Okay, tapi itu nanti. Just awak tahu untuk 0 hingga 5 ada FSH merangsang follicle graph. Follicle. So follicle akan merangsang perkembangan oocyte sekunder. Okay, merangsang perkembangan oocyte sekunder untuk jadi apa? Merangsang oocyte untuk jadi oocyte sekunder. Lepas tu oocyte sekunder dekat mana? Dekat follicle graph. Okay. So masa perkembangan sebenarnya awak kena tahu. Okay, follicle ni dia interesting tau. Bila follicle dia berkembang, dia akan merembeskan satu hormon, iaitu hormon estrogen. Okay, yang kita tahu masa peranan hormon kan, estrogen ni dia akan bantu untuk merangsang kematangan folikel. Okay, merangsang kematangan folikel. So itu sebabnya bila kita ada hormon estrogen ni penting supaya kita boleh merangsang folikel sekunder yang kita dah growing tu, yang berkembang tu untuk jadi matang supaya ovulasi boleh berlaku, ovulation boleh berlaku, boleh occur. Okay, so
So, estrogen akan merangsang kematangan folikel dan pada masa sama dia akan memulih dan memperbaiki dinding uterus. Okay. And barulah, okay, tapi sekarang ni, okay, walaupun kita kata sel-sel yang sel-sel folikel yang berkembang kan, dia akan merembeskan, dia akan merangsang ada ni hormon estrogen, tetapi masalahnya apa? Dia punya hormon ni sikit saja. Maksudnya tak cukup tinggi lah aras dia. So bila estrogen, okay, dia pada aras yang rendah, dia akan merencatkan FSH and also LH, okay, melalui mekanisme swab paling negatif. So bila dia merencatkan FSH LH tu, so tak akan adalah perkembangan folikel baru. Okay, just satu saja. Dia just ada satu saja oosis sekunder, satu saja folikel graft macam tu. Okay. Okay, dan satu lagi info yang penting. Apa itu mekanisme swab balik negatif? So, kita patah balik sikit tentang bab 13. Okay, homeostasis itu. Mekanisme swab balik negatif maksudnya apa? Penyimpangan, maksudnya kita dah deviation. Apa dia? Maksudnya dari kita tak ada dalam julat normal lah. Okay. Kita lebih daripada julat normal ataupun kita rendah daripada julat normal, kita akan jadikan dia menjadi julat normal. Okay. Itu adalah mekanisme swab balik negatif. So, sekarang dia rendah kan. Okay. So, rendah kita nak tinggikan dia. Okay. So, rendah kita nak tinggikan dia. Macam mana nak tinggikan dia? Itu adalah mekanisme swab balik negatif lah. Untuk jadikan dia jadi julat normal. Okay. So, baru kita tengok untuk hari 6 hingga hari yang ke-14. Okay. So, hari 6 hingga hari yang ke-14. Okay. Sekarang, okay, hormon awak macam mana? Dia barulah dah tinggi kan? Okay. Estrogen dia akan makin meningkat sampailah hari yang ke-12. Okay. Dia dah sampai puncak. Okay. Muncak pada hari ke-12. Okay. So, sampailah muncak dah. Hormon ni dia buat apa lagi? Dia nak lagi merangsang lagi. Siapa yang dia nak merangsang lagi? Estrogen ni dia dua saja. Okay, dia nak merangsang siapa? Hypothalamus. Okay. Ataupun dia akan bekerjasama dengan progesteron untuk merancangkan FSH and also LH lah. Tapi sekarang dia tinggi. So tinggi dia apa? Tinggi dia nak merangsang hypothalamus. Hypothalamus buat apa? Merembes gene H melalui mekanisme swab balik positif lah. So positif ni macam mana? Mekanisme swab balik positif maksudnya daripada julat normal kita tinggikan lagi. Okay. So daripada gene RH yang sedia ada, kita nak tinggikan lagi aras hormon itu. So baru kita ada aras hormon gene RH yang tinggi. Sebab apa? Daripada mekanisme swab balik positif, daripada yang normal kita tinggikan lagi. Okay. So jadi daripada julat okay. So aras GnRH yang tinggi dah, dia akan merangsang siapa? Okay. So kita tengok lagi relationship ni. GnRH akan merangsang kelenjar pituitari untuk buat apa? Ya, FSH dan LH lah. So dia nak merangsang lagi FSH dan LH ke dalam darah. So sekarang awak dah ada banyak apa FSH dan LH dah. Tapi awak kena tahu, tadi kita buat apa? Kita dah ada oosis sekunder yang terbentuk lah. So sekarang kita nak detailkan untuk LH. Tadi kita dah cerita pasal tentang FSH, betul tak? Sekarang saya nak cerita balik tentang LH. So apa yang LH buat? Okay, LH akan merangsang, which is stimulate lah. Stimulate pula. LH akan dia akan meningkat sampailah memuncak dekat hari yang ke-13. Okay. Tinggi sampai hari ke-13. Dan pada hari ke-14, ovulasi berlaku. Ovulasi berlaku maksudnya apa? Keluar daripada oosis sekunder bebas ataupun keluarlah daripada follicle graft. Okay. Okay. Ovulasi hari ke-14. So awak ada oosis sekunder dibebaskan. Okay, so bila saya dah bebaskan oosis sekunder, okay. So contohlah sini follicle graft. Tak cantik sorry So ni follicle graft lah contoh. Okay, yang ini oosis sekunder. So sekarang oosis sekunder ni dia dah keluar. For example macam ni lah keluar. Okay, ini oosis sekunder.
Ini adalah tissue follicle. So remaining punya tissue follicle ni kita akan jadikan sebagai corpus luteum. Okay, sebagai corpus luteum. Okay, so, sama tak apa yang saya buat dengan apa yang dia terangkan dengan apa yang dia tunjukkan dalam diagram? Sama kan? So itu sebabnya kita kena tengok diagram dulu. Okay, fahamkan diagram. Awak akan fahamkan keseluruhan proses tu. Okay, simple saja. Okay, tak akan susah bila awak faham diagram tu lah. Okay. So sekarang apa yang kita bentuk? First, kita dah ada satu osis sekunder yang tersedia atau yang bersedia tersedia adalah kita kata untuk persenyawaan. Kalau adalah, okay. Okay, satu lagi kita ada corpus luteum juga yang sedia ada untuk provide, untuk bagilah awak. Bagilah, akan dibagilah. Bagi apa? Bagi progesterone and estrogen. Okay, so sekarang kita nak tengok untuk hari 15 hingga 21. Okay, hari ke-15 hingga ke-21. Sekarang kita ada apa? Corpus luteum. Okay, corpus luteum ni, okay, dia akan bantu untuk merangsang progesterone and also estrogen. Okay. Okay, bila saya kata merangsang ataupun dia hasilkan, okay, merembeskan hormon ini, maksudnya aras hormon level dia mesti tinggi. Awak nak tinggikan dia, lepas tu awak kata hormon dia tak tinggi lagi. Weird kan? So tak boleh. Okay, tak boleh. So dia akan jadi tinggilah hormon ni. So gabungan, okay, dua-dua hormon ni, okay, sekarang dia dah tinggi, naik. Okay, kenapa saya tahu dia naik? Tengok graf ni. Okay, 15 hingga 21. Okay, naik tak hormon dia? Nampak? Naikkan progesterone naik. Okay, estrogen ni pun dia naik. Nampak? Dia ada flow yang naik. So maksudnya daripada corpus luteum dia hasilkan progesterone, estrogen, dan dua-dua hormon ni dia naik. So dua-dua hormon ni dia akan kerjasama. Dia kawan baik lah. Okay, imagine, okay, kita tahu dia kawan baik. So kawan baik ni dia buat apa? Dia merencatkan rempesan FSH and also LH. Okay, macam mana dia merancangkan ni? Merancangkan FSH, LH. Okay, maksudnya tak nak bagi dia tinggi lah. Sebab kerja dia, tugasan dia dah siap. Okay, apa tugasan dia? Untuk merangsang ovulasi lah untuk oleh LH kan, menghasilkan corpus luteum oleh LH. Okay, untuk FSH macam mana? Merangsang perkembangan folikel. Okay, semua kerja ni dia orang dah siap. Okay, bagilah dia orang rehat macam tu kan. Okay, tak payah buat banyak dah. Okay, yang tinggal tu kerja kita orang. Okay, untuk progesterone and also estrogen. So sekarang kerja siapa? Progesterone, estrogen. So, FSH LH ni dia akan direncatkan oleh hypothalamus, okay, melalui mekanisme sorbalan negatif. Sekarang dia dah jadi kurang. So, bila tak ada bila hormon ni dia kurang, okay, dia akan menghalang, maksudnya tak bagilah untuk perkembangan folikel baru, okay. Sebab kita tadi dah ada satu osis sekunder matang, okay, tersedia untuk persenyawaan. Okay, lepas tu awak ada progesterone needed, okay. Tadi progesterone ni dah tinggi. So bila progesterone tinggi, dia akan merangsang endometrium untuk jadi tebal. Okay, so sini adalah endometrium kita, sini adalah ovari. Okay, so sini dia akan jadi tebal. Okay, dia akan jadi tebal. So bila tebal ni, dia mesti akan ada apa? Salur darah, kaya dengan salur darah. And dalam salur darah mesti akan ada oksigen lah. Takkan semata-mata dia ada salur darah saja. Apa guna kalau ada salur darah tapi tak ada oksigen, tak supply oksigen? Weird kan, kita kata pelik. Okay, so mesti dia akan ada supply oksigen lah. Okay, so ini adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persediaan berlaku. Kenapa dia tebal? Sebab nanti kita punya, kalau persediaan berlaku lah, contoh. Okay, so persediaan berlaku dari ini adalah persediaan dah berlaku. So ini adalah zygote contohnya. So zygote yang diploid ni dia akan turun, okay, daripada fallopian tube ni. Okay, so this one is your fallopian tube, is it? Dia akan turun daripada fallopian tube, and also dia akan menempel lah dekat sini. Okay, so sekarang, okay, bila dia menempel maksudnya apa? Awak dah ada nak awak punya fetus, zygote ni dia nak berkembang lah jadi embryo. Okay, jadi morula, jadi blastocyst. Okay, blastocista ni, okay, dia dah nak berkembang. Okay, so sekarang kita just nak buat persediaan saja. Okay, seperti apa yang saya cerita tadi, tak tahu lagi ada persenyawan ataupun tidak. Okay, so next.
Okay, sekarang kita teruskan kepada proses yang last lah, iaitu hari 22 hingga hari 28. Okay, yang last ni penting. Okay, just now awak nak tahu 2 benda saja. Ada tak perseniawaan berlaku? Okay, ada tak perseniawaan berlaku? Ataupun tak ada perseniawaan berlaku? Okay, so kita tengok dulu. Kalau tak ada perseniawaan berlaku lah. So, apa tu perseniawaan berlaku? Maksudnya kalau contoh nak sini adalah sperm kita, sini adalah sekunder kan. Okay, so nukleus ni dia cantum. Okay, cantum dia akan membentuk apa? Satu zygote. Okay, membentuk zygote. Okay, dia akan membentuk zygote. Sorry, ini English pun lah. Okay, zygote, dia akan membentuk zygote. Okay, bila cantum kan, sebab sperm haploid, ovum pula, sekunder pun haploid. Gabungan haploid dan haploid hasilkan diploid. Diploid lah. Okay, sekarang kita dah ada diploid lah, zygote yang diploid ni. Okay, zygote yang diploid ni okay, dah hasil. Okay, ini adalah masa kalau perseniawaan berlaku lah. Okay, sekarang tak ada perseniawaan berlaku. Tapi, okay, kalau tak ada perseniawaan berlaku, tapi saya ada osis sekunder ni macam mana? Okay, so corpus luteum dia, okay, corpus luteum dia akan merosot. Okay, merosot. Okay, so bila dia merosot, okay, awak punya hormon progesterone dan estrogen mesti akan kurang lah, sebab hormon progesterone dan estrogen dia datang daripada siapa? Corpus luteum. Kalau tak ada perseniawaan. Okay, sekarang tak ada progesterone estrogen dulu. So, awak punya endometrium pun mesti tak akan tebal lah. Tak akan tebal, dia akan luruh. Okay, luruh dan dia akan mulakan cycle yang seterusnya. Okay, so hal akan berlaku. Okay, so sekarang aras progesterone estrogen dia tak cukup tinggi dah dan tak dapatlah nak lagi merencangkan. Maksudnya kita nak stopkan lah FSH also LH. So, GnRH akan dirembes semula. Okay, so GnRH dirembes semula untuk merangsang lagi FSH dan also LH. So, barulah kita kata cycle yang baharu akan berlaku. So, nampak sini dia cerita kita haid baharu. So, kita haid baharu maksudnya apa? Dia nak bentuk apa? Folikel baru lagi. So, dia cerita pasal balik tentang hari yang 0 hingga 5 tu. Okay, tapi case sekarang adalah, okay, ini case 1. Case 1 adalah apa? Case 1 adalah perseniawaan tak berlaku. Case 2 adalah perseniawaan berlaku. Apa yang berlaku? Bila perseniawaan berlaku? Okay, kalau perseniawaan tak berlaku, corpus luteum yang merosot. So, kalau perseniawaan berlaku macam mana? Corpus luteum dia mesti, okay, kita tengok first one. Corpus luteum dia mesti akan berkembang. Bodoh ni tulisan saya. Okay, and progesterone estrogen akan terus dirembes lah sebab awak dah ada corpus luteum. Okay, so bila progesterone estrogen dirembes, endometrium tebalkan lagi. Okay, kenapa tebal? Sebab dia nak sokong perkembangan fetus. Tu je. Kan senang. Lepas tu perkembangan fetus macam mana? Okay, so maksudnya, okay, dekat sini saya patah balik sikit Okay, dekat sini saya punya endometrium dah tebal, is it? So, zygote saya baru boleh berkembang, jadilah sampai fetus. Lepas tu dia akan keluar. Okay, okay, dan satu bayi akan terhasil dilahirkan, kan? Okay, so itu je lah untuk kitaran haid. So, sebenarnya kitaran haid ni tak susah. Okay, tak susah. Okay, just apa yang saya cerita tadi, saya kata kena faham dulu diagram faham. Okay, tiga diagram faham, and awak fahamkan dulu dia punya diagram. Okay, awak akan visualizekan apa proses yang akan berlaku pada setiap section, setiap hari. Setiap section punya hari lah. Awak akan terus faham dia dengan senang. Okay, contoh macam hari 0 hingga 5, apa berlaku? Haid, perkembangan folikel. Tapi estrogen rendah, is it? Estrogen rendah, so dia akan berapa? Okay, melalui mekanisme swab balik negatif. Okay, merancangkan FSH LH macam tu. Okay, ini adalah contoh sajalah. Okay, dan awak nak senang hafal untuk exam. Okay, awak boleh guna key point yang saya
tulis awal-awal tadi tu. Okay, first one. Okay, this one. Okay, height and perkembangan folikel. Second one, LH tinggi, estrogen tinggi, okay, ovulation berlaku. Okay, lepas ovulation dia jadi apa? Oosit sekunder terbentuk, corpus luteum terbentuk. So corpus luteum terbentuk macam mana? Dia merangsang merembeskan lah hormon progesteron estrogen. Okay, dekat sini. Okay, so merangsang penebalan endometrium. Okay, dan satu pula, okay, saya kata dekat sini tugasan siapa dah habis? FSH and LH. So dia merencatkan FSH and LH. Okay, so tak akan membentuk folikel baru. Tak akan membentuk folikel baru, tak ada ovulasi yang berlaku jugalah. Okay, so pada hari 15 hingga 21, dia just fokus saja untuk penebalan endometrium. And sampai 22 hingga 28, barulah kita tengok ada tak persenjawan berlaku. Ada persenjawan berlaku, corpus luteum terus berkembang. Tak ada persenjawan berlaku, corpus luteum akan merosot. Lepas tu kaitkan lagi dengan hormon progesteron dan estrogen. Okay, so itu saja untuk kita hit lah. So sebenarnya kita hit ni okay. Untuk conclusion kita tahu dulu 4 hormon itu. Okay, lepas tahu 4 hormon, faham diagram, okay, and faham proses. Okay, awak jangan hafal saja semata-mata hafal tapi awak tak tahu konsep dia, teori dia susah, awak mesti akan lupa sebab dia panjang. Okay, dia adalah proses yang panjang lah. So saya haraplah video ni bantu. And that's all lah untuk hari ini. Terima kasih.